Assalamualaikum and hi. Jangan lupa subscribe yang tengok channel aku ni. Bye. Ini adalah breakfast dekat sini. Okey, korang tahu tak dekat sini sangat banyak menu ya. Macam-macam ada telur, ada nasi, nasi lemak, ada telur pindang, macam-macam lah bumbu. So kita ada soto khas Medan lah, okey. Tengok warna dia pun warna tu. And yang paling penting, my favourite, kita ada yang orang panggil apa, kuih lopes. Tapi kuih lopes kat sini dia warna putih, kalau kita warna hijau kan. Tapi rasa macam sini sedap lagi sebab dia punya gula merah tu pekat. Dan kita ada tahu goreng, kita ada risol, kita ada kek gulung dan telur and air, sirap kot. Bubur nasi ni sangat sedap ya rasa dia. Malam nak makan ni. So hari ni kita repeat. So jom kita breakfast dulu, okay? Macam-macam ada. Meriah. So kita makan apa ni, bubur dulu. Sedap tu. So kita try soto. Kita nak try nasi pula, tengok sedap ke tak. Ni dia macam nasi lemak tapi tak nampak sambal tumis pun. Nasi lemak, ikan, ayam, keropok, telur. Kita makan. Nasi goreng dia on sangat. Risol ni dekat. Ni tempe goreng maybe. Tahu goreng crispy. Mungkin kalau makan pakai sos lagi sedap. Swiss roll. Kita makan kuih lopes. Kuih lopes ni kalau kat macam aku cakap tadi, kalau kat Malaysia warna hijau, kat sini putih. Ini dah bentuk dia pun macam ketupat, nampak 3 segi kan. Buah ni rasa nampak macam overripe, nampak macam dah masak kan. So kita kat dulu, bagi dia rata, bagi dia gula Melaka tu dia macam gaul-gaul. Dan baru kita makan, okay? Nampak tak? Bila kita dah gaul rata ni lah colour dia. So kita ada cendol, kita ada apa ni? Cincau. Kita ada tapai ubi. Kita ada, tak tahu lah ni apa, tapi dia macam bubur cacar, yang cacar colour-colour tu. Okay? So jom kita makan. Assalamualaikum and hi. Jangan lupa subscribe yang tengok channel aku ni. Bye.